Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis bin Hamzah selaku YDP PIBJ Sekolah Kebangsaan Tangga Batu ingin mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik, khususnya kepada guru-guru di Sekolah Kebangsaan Tangga Batu. Terima kasih atas dedikasi dan semangat kalian dalam mendidik dan membentuk generasi masa depan. Segala pengorbanan dan jasa kalian amat kami hargai. Teruskan mendidik anak bangsa dan menjadi pelita yang menyinari jalan mereka. Selamat Hari Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua yang berusaha Tuan Guru Besar, rakan bertakbir di SK Tangga Batu, semua guru yang saya tak lupa, rakan-rakan AKP dan semua staf swasta. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pekerja, Selamat Hari Ibu pada semua guru dan ibu-ibu di SK Tangga Batu. Dan yang paling utamanya adalah saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua. Selamat menyambut Hari Guru tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nurul Akmal binti Nasar, mantan guru Sekolah Kebangsaan Tangga Batu Melaka, sesi 2012-2021, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Pekerja 2025. Ikhlaskan hati dalam apa jua yang kita lakukan. Jangan pernah berputus asa, sentiasa berlapang dada kerana hanya kita yang tahu di mana potensi kita. Selamat Hari Guru, Selamat Hari Pekerja. Guru, pemacu reformasi pendidikan, pekerja, kesuma bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam guru pemacu reformasi pendidikan. Saya Puan Nur Zahiran binti Hamzah, mantan guru penekanan hal ehwal murid SK Tangga Batu, ingin mengucapkan Selamat Hari Pekerja dan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga SK Tangga Batu. Ceria-ceria selalu dan senyum-senyum selalu. Hidup bahagia. Bye. Assalamualaikum kepada semua pendidik di SK Tangga Batu. Saya Puan Noriza binti Muhammad Noor, pernah berkhidmat di SK Tangga Batu selama 32 tahun. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Dan dengan ini saya harap pendidik di SK Tangga Batu dapat meneruskan perjuangan mendidik anak bangsa kita seperti baik-baik di lagu Kami Guru Malaysia. Kami Guru Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putra-putri negara kita. Okey, selamat menyambut Hari Guru. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat saya lagi tak? Saya Cikgu Syafiq. Okay, sekarang saya berada di SK Gunung Bongsu. Di mana tu? Di Kedah. Okey, baik. Kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Pekerja kepada guru-guru di SK Tangga Batu Melaka. Sudah 4 tahun saya berpindah daripada SK Tangga Batu ke SK Gunung Bongsu di Kedah. Tapi hati saya masih teringat di Melaka. Jadi kesempatan ini saya ucapkan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan cikgu-cikgu di sana dan murid-murid juga. Okey, jika ada kelapangan singgahlah melawat kami di Kedah ni. Okey, terima kasih. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaka sentiasa di hati. Guru, engkau umpama lilin memberikan cahaya menyinari masa depan kami. Saya Cikgu Al-Hafiz dan saya Muhammad Rizki Akif.
kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Pekerja kepada semua warga SK Tangga Batu. Hai, saya Eliani. Ini saya Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nisa Edina binti Muhammad Jamil. Saya Nisa Imanina binti Muhammad Jamil. Saya Nisa Inani binti Muhammad Jamil. Dan saya Nisa Ismahani binti Muhammad Jamil. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru di SK Tangga Batu yang telah mengajar kami dari darjah 1 hingga darjah 6. Dan akhir sekali kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Kami dari kelas PPKR Sekolah Kebangsaan Tangga Batu nak mengucapkan